Selamat berjumpa lagi kita geng dekat tahun baru 2026. Akhirnya kita sampai juga ke area Gelang Patah dengan Sungai Melayu. So, trip kali ni abang nak pergi ke Rakit Base Camp yang dekat Sungai Melayu. Sebelum tu jangan lupa savekan video abang untuk trip Pandai Yanes. Sini ada sedikit information dengan jalan yang korang kena pergi untuk sampai ke Rakit Base Camp. Ini adalah sedikit information mengenai harga, tempat parking dan juga cara untuk naik Rakit Base Camp. So ini adalah sedikit view dekat atas Rakit Base Camp lagi. So atas Rakit Base Camp ni anything just complete lagi. Ada dapur, ada sinki, ada toilet. Selain tu dia juga ada menyediakan tempat berteduh satu bilik untuk korang lah. Boleh santai-santai kalau nak tidur kat sini. Selain tu ada kipas solar kat sini. Dekat Rakit ni mempunyai air yang bersih daripada darat. So korang tak perlulah nak takut. Air ni boleh kita pakai untuk mandi ke masak ke. Hari ni abang datang ke Rakit Base Camp ni untuk main sehari je lah. Dari pagi pukul 9 lebih hingga petang pukul 4. So game-game yang abang main hari ni, abang nak try main ketuk-ketuk jeep, main jaring, main bottom lah. So abang